Politik dalam Malaysia ni berkisar dengan fitnah. Berkisar dengan orang kata perkara-perkara yang orang yang buat-buat fitnah ni. Beberapa hari lagi, kamu orang ni dah nak puasa, tahu tak? Geng-geng yang buat fitnah ni semua, geng-geng Melayu Islam. Kamu orang tak malu ke menyimpan hasad dengki, iri hati terhadap kawan-kawan kamu sendiri, bangsa kamu sendiri, agama kamu sendiri, kamu fitnah kan? Demi untuk orang kata mengampu orang, demi untuk nak mendewakan orang, tanpa kamu fikir hukum hakam, halal haram, kamu buat je. Rafizi Lamli itu seorang Melayu Islam. Totok-totok Melayu Islam. Yang kamu orang nak pergi fitnah itu. Yang nak buat fitnah dengan Rafizi ini, bukan orang Cina, bukan orang India, bukan orang Sabah Sarawak, bukan. Yang nak menjatuhkan Rafizi Lamli dengan fitnah macam ini, orang Melayu. Saya tak pernah dengar zaman sekarang ni, orang bagi rasuah menggunakan invoice. Hanya orang bodoh saja yang bagi rasuah dengan menggunakan invoice. Perkara yang baik macam ini, saya sedih tahu tengok. Rafizi Lamli bukan melawan Anwar Ibrahim. Rafizi Lamli persoalkan, dan ramai lagi orang lain persoalkan tindakan Anwar Ibrahim. Dalam sepatutnya Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, menegakkan keadilan. Sampai ada orang PKR, sampai ada penyokong Anwar Ibrahim ni kata, Anwar Ibrahim sedang membenteras rasuah, perlu menggunakan Azam Baki. Apalah sangat 1 juta nak dibandingkan Azam Baki akan membantu kerajaan membenteras rasuah. Ya ampun. Kamu fikir kalau kamu dah langgar undang-undang dan kamu boleh halalkan dengan cara macam ini. Saya bekas penjawat awam tau. Dulu apabila kawan-kawan saya yang Melayu Islam ni kena sikit tindakan, ada lagi ketua yang atas sedikit. Tak apalah, kita maafkan je lah kesalahan dia ni. Dia kan orang Melayu Islam kita. Rosak integriti kerja, rosak integriti penjawat awam kalau ada kata-kata yang macam ini. Bila geng kau akan gunakan ayat, tak apalah orang kita. Bila kena orang yang menyerang pula kepada geng kau ataupun kepada orang yang nak membetulkan keadaan, engkau pergi buat pula macam cerita Rafizi Lamli ni. Kamu orang rakyat, saya rasa rakyat Malaysia, penonton-penonton yang bersama dengan saya, kamu orang percaya ke Rafizi Lamli nak mengambil rasuah dalam isu yang membabitkan holding ini? Kamu orang percaya ke? Kalau sistem dan jabatan kerajaan sampai satu masa dah menjadi tempat untuk mafia korporat cari makan dan parti-parti politik diresapi dengan ideologi mafia korporat, apa jadi? Kita hanya bercerita tentang komunis. Sikit-sikit kita salahkan Cina, komunis. Tapi ideologi yang seperti mafia korporat ini juga sangat berbahaya dalam kerajaan, dalam parti politik. Kalau tidak dibendungkan dengan segera, rosak negara ni. Berniaga bagai nak gila, naikkan perniagaan untuk menjadi seorang tycoon yang hebat. Tiba-tiba kau punya kerja 20 tahun dirampas oleh mafia korporat. Syarikat engkau tanpa pernah lakukan apa-apa kesalahan. Mereka pergi hantar orang untuk ganggu syarikat engkau. Lepas tu SPRM masuk siasat. Dan akhirnya ambil data engkau dan tahu tentang semua rahsia syarikat kau secara terperinci. Dan akhirnya diugut untuk diambil. Ini adalah satu ketakutan kepada kebanyakan masyarakat Cina sekarang.